kita buang dulu yang boleh mengganggu kita nak buat ni rendahan ni. Baik. Dia ganas sikit. Takut ganas sikit. Okey, jarak daripada bawah ni kita ambil daripada 15 cm lah. Okey. Pertama sekali kita buat untuk membuat poket tu. Poket. Okey, kita buat poket. Okey. Okey. Terlepas. Okey, kita buat turis dulu Bukan Pak Suri. Panas sikit. Ada gaya dah sihat. Ni dia baju. Kita garis panjang. Buat sikit je. Yang belakang dengar tak? Lepas kita buat kita dah turis poket ni, jangan jangan koyakkan lagi sebab dia ada bendalin yang boleh melekatkan dia sebenarnya. Mengelakkan kambium kering Okey, untuk yang nak masukkan ni juga kita buat benda yang sama lah. Kita turis kiri dan kanan tunas ni kiri dan kanan. Okey. Cantuman tempel ni cantuman mata tunas lah. Ya, sekarang buat ni cantuman tempel, okey. Okey, kita turis sekali dengan kayu. Untuk senang kita nak pukul kulit dia tu. Okey. Dia dah dapat. Ni dah dapat dah ni. Okey. Dia dapat dah. Akan tak kisah ni. Sekarang kita boleh senanglah kita boleh koyak dia punya kayu ni Ambil kayu. Nep. Dah kering tak? Okey. Sekarang kita boleh Pergi koyak. sana goyang-goyang daun dia itu, air turun. Buang daunnya. Pokok durian tu, goyang-goyang daun. Yang sana. Tak, biar situ. Goyang gini, daun air turun. Kita masukkan dulu sebelum kita potong. Okey. Nanti ke atas. Cikgu jangan dengar orang cakap. Cikgu yakin dah. Okey, setelah kita masukkan kita potong yang bawah ni pula. Kulit lebih ni. Okey. Buat je. Ni tape kalau filem kan, yang tape kalau filem. Kita ambil tape ni untuk tekat lah. Cik Lupa lama memang susah buat ni. Dia punya apa tu? Kesan Lupa lama dia punya Apa ni? Lelaki seorang tak ni Fiza. Gendrai hari ni. Fiza. Sudah. Terima kasih.
potong. Tapi kalau tak itu gigilah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, ikut kumpulan masing-masing. Semua ada kumpulan.